Apa beza simpan emas di Maybank atau Public Gold? Sebenarnya tuan-puan, saya tak layak nak bercakap tentang simpanan emas di platform lain sebab saya tak simpan pun emas kat tempat lain selain daripada simpanan emas di Public Gold. Kalau saya jawab, confirm tuan-puan akan cakap jawapan saya bias pada Public Gold. Cumanya, bercakap tentang simpanan emas ni ada 5 kriteria penting yang kita perlu consider sebelum memilih company emas. Yang pertama adalah harga per gram yang murah. Jangan berhenti di situ sahaja. Tuan-puan kena ambil kira secara keseluruhan. Kalau setakat beli emas murah tapi bila nak jual tak laku, no point juga. Yang kedua, bila nak jual semula emas, company emas tersebut beli tanpa syarat yang cerewet. Walau apa pun rupa dan keadaan emas tu, tetap ambil even emas tu calar, kemik dan terbuka daripada kad atau apa-apa je, tetap terima dengan harga yang sama. Yang ketiga tuan-puan, spreadnya yang rendah. Kat Public Gold ni, spread emas hanyalah 6 hingga 9% je. Yang keempat, cawangan yang banyak. Cawangan jual beli yang banyak ni tuan-puan bertujuan untuk memudahkan urusan jual beli. Contohnya, tuan-puan nak withdraw 10 dinar seperti ini. Perlu collect di cawangan, tak perlu pergi HQ semata-mata nak ambil emas. Hanya perlu set appointment untuk ambil di cawangan yang berdekatan dengan negeri yang tuan-puan berada. Kriteria terakhir, company tersebut mestilah mempunyai stok emas yang banyak. Bila kata harga emas tengah rendah, pembelian emas auto tinggi, permintaan banyak. Company tersebut mampu supply stok emas fizikal yang mencukupi. Bukan kata time harga emas murah, tutup kedai atau cakap stok emas habis. Secara asasnya mana-mana emas sama je, cuma beza chop sahaja. Tapi kena consider kelima-lima kriteria ni sebab at the end of the day, kita simpan emas nak dapatkan manfaat yang paling maksimum dengan emas yang kita ada. Paling penting, beli emas kena dapat emas, bukan sekadar nombor, bukan sekadar simpan dan peram dalam akaun sahaja. Jadi, tuan-puan nak mulakan simpanan emas dengan ilmu dan cara yang betul, terus klik link di bio saya. Saya bantu tuan-puan sehingga faham.